tangan dan kaki sentiasa rasa sejuk, rasa kebas-kebas di bahagian badan, ataupun kaki dan pukul lali sentiasa rasa bengkak, ketidakselesaan otot macam sentiasa rasa kejang, lenguh dan sakit, ataupun luka lambat sembuh. Jangan biarkan macam ini saja tau, kerana ini semua adalah simptom-simptom bagi peredaran darah yang lemah. Jadi, apa benda yang boleh membantu dengan peredaran darah yang lemah? Anda perlulah pakai Aura Pens dari Be International. Kerana apa? Kerana Aura Pens ini dia dapat melancarkan peredaran darah kita. Macam mana Aura Pens ini berfungsi? Apabila kita pakai Aura Pens ini, ia akan menyerap suhu tubuh kita dan melepaskan sinaran inframerah jauh kepada badan kita. Untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah supaya macam kebas-kebas, kejang-kejang di bahagian kaki dapat improve. Inilah konsep bagi Aura Pens. Nak tahu lebih banyak info tentang Aura Pens? Boleh PM saya ataupun letak komen anda di bawah komen. Terima kasih.